cukup memadai dah. Orang ni lepas jadi orang muqallid tak jadi lemu lah orang ni. Yang kita bimbing sekalinya, kita di hari ni berasa kena ya kita. Hak sungguh ni. Kita berasa kena hidup kita. Berasa kata cukup memadai dah kita di hari ni. Dengan kita tidak melalui belajar ilmu usuluddin. Ya atas nama ilmu tu ya royak dah. Ilmu gapo hak mengaji? Ilmu usuluddin, ilmu tapuk bagi agama. Pas kalau tak ada tapuk agama, tak kena royak dah agama. Buah agama dia tak ada bila tak ada usul agama tu. Bila tak ada usul agama, tak ada tapuk agama, tak ada humi agama, batal dah buah kau tak ada dah. Ya kena wipeh kata bila sebut usuluddin, tapuk agama, humi agama, tunyi agama ialah ilmu mengenal Tuhan. Kemudian bab semaya, bab puasa dan ibadat semua orang panggil imaduddin. Gapo imaduddin? Baru tubik cie agama. Baru di situ. Nak ada cie tak boleh kalau tak ada tapuk. Orang buat rumah. Nak ada cie, ceding cie, nak cokin cie ni pasti kena ada tapuk. Ni'amatul bait asasuhu kata Rasulullah. Nak kukuh, nak kejaknya rumah dengan bing tu kata Rasulullah. Tapuk dia. Di'amatuddin dan nak kejak nak kemahnya agama ilmu al-ilmu billah dengan ilmu mengenalkan Allah Taala. Kena ingat bahasa kita mudah-mudah ya. Tok akhir nak jadinya rumah satu bina malaikat kena ada tapuk dulu. Nak tumbuh pohon kayu kena ada tapuk dulu. Lepas tu bila ada tapuk boleh tanam lah. Nak tanam pohon durian, nak tanam kelapa sawit, nak tanam pohon getah, nak tanam pohon lada, pohon gaya ikut. Bila? Kerana kita ada tapuk. Lepas tu tanaman kita tu pula nak jadi ke tak jadi, nak buah ke tak buah, duduk di atas ihsan, ilmu tasawuf pula. Kalau amalan ibadat kita buat ceding dah, pohon kayu kita tanam benih dah. Tapi pohon kayu kita tanam kadang-kadang makan babi. Makan kat menate. Apa? Kerana tak ada pagar. Pagar tanaman kita itulah ilmu tasawuf, ilmu dalam hati ni pula. Kadang-kadang orang tanah ada, usuluddin ada. Tanam pula ada benih, tanam pohon kayu. Kerana fiqh. Semaya, puasa, haji, zakat, baca Quran, zikir, semaya, sunat tu tanam banyak, tanam. Tapi ingat molek tanam ni hak mu tanam tu kadang-kadang habis makan menate tu. Bapa? Dengan sebab tak ada pagar. Pagar itulah ibarat ilmu tasawuf. Kadang-kadang orang dia tanam banyak, dia semaya haji berapa kali dah haji. Wasabah berapa wasabah ni? Ngablik tangan lagi, hak duduk bila lagi, hak pasang cicing lagi, sakut tekuk lagi wasabah. Banyak amalan. Tapi amalan tu hancur lebu. Apa? Hasad deki kepada orang. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Kata Rasulullah, bila mendeki kepada orang, maka deki itulah makan semua ibadat hak mu buat. Supaya dengan kayu api, makan dia api. Hancur lebu amalan ibadat kerana tak ada pagar tu. Buat dah, tanah banyak dah. Kadang-kadang kita tanah banyak. Tanah ibadat hak kita buat sebanyak. Tapi tak ada pagar. Makan dia apa? Makan dia riak pun. Kerana tak ada pagar. Ilmu tasawuf tak ada. Amalan tanaman kita tanam banyak. Tapi nak menunjuk kat orang. Buat kerana nak wi orang nampak. Buat kerana nak wi orang puji. Buat baik kerana nak wi orang sebut baik. Habis licin amalan hak dia buat. Kerana tak ada pagar, tak ada ilmu tasawuf. Kadang-kadang orang ni pula dia tanam, tapi pula dia wahai ngacung kat orang. Dia wahai fitnah kat orang. Dia wahai ngupak kat orang. Amalan hak dia buat habis licin tekok dosa ngupak hak dia buat. Kerana apa? Tak ada pagar, tak ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itulah syarat bagi nak sempurnakan iman, syarat nak sempurnakan Islam. Ingat molek.
Tak ada iman, tak ada ihsan, tak ada iman, tak ada Islam, tak ada juga ihsan. Tapi bila ada iman dah, ada Islam dah, jaga molek syarat nak sempurnakan Islam, syarat nak sempurnakan iman, kena ada ihsan. Apa ihsan? Ilmu tasawuf. Orang ni jari belajar ilmu tasawuf dia hari ni. Walaupun dia pakai lebas setara mana pun kadang-kadang dia buat amalan dengan menunjuk tak ikhlas. Amalan banyak sekalipun, tapi Allah wahai lah ngupak ke orang. Wahai kata ke orang. Kalau orang wahai kata ke orang yang kena kata tu, patut dia alhamdulillah. Tak kena marah lah. Ada kita dengar orang meroyak berita dia mau duduk cecek hamu tu. Dia kata kok emu. Oh, macam-macam dia kata kok emu. Kita royak pula kepada orang yang meroyak kita, aku kirim terima kasih. Atau beli gula, beli sekut wik dia, kirim salah ke dia dan royak kata aku terima kasih banyak. Tak suruh marah kelik Kalau kita betul jujur sungguh, tak kena marah kelik.